Hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana viral, hot, dan menarik. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Teruskan menyokong channel ini untuk mendapatkan gosip-gosip panas terkini dari selebriti tanah air dan luar negara. Saya akan support dari sini, dari sini dia. Boleh macam tu je. Kita dalam beraktivitas senjata. Betul lah. Bella confident lah nak berenang. Support dia. Wakilah Datu macam mana dia tiba-tiba Sebelah. Ada Jaws ke Bella kat sini? Ada Jaws ke? Mesti ada. Hai, tajuk. Mesti lah dia. Lain saja, lain jawab. Kau nak tahu tak atas screennya YB set tadi? Ha? Ni je setting dia. Ha. Betul tengok ada ikut lagi tadi. Ha. Okey, boleh kita Boleh. Briefing bang. Bang ke duduk jalan tak? Jauh. Sedaga air cukup lah. Dapat tinggal? Sedaga air cukup. Tinggal je cukup. Terima kasih susah je. Thank you so much. Thank you. Alhamdulillah. Jom, pakai. Bella punya yang baru. Oh, yang baru. Sebab dia cakap dia kena yang paling mahal, paling baru punya. Bunuhlah saya. Mana pisau? Ya. Yang paling ujung sekali. Harga yang kecil tadi. Yang bunuh. Start an exercise, rotate the crown. Okay. Tapi nanti ni paling penting. Clean. Enable now. Tapi I tak akan dapat unit tau. Ni you will get it. Oh, okay. This is your privacy. Okay. Butterfly cakap, Mama rasa YB tengah fall in love tak sekarang? Well, tengok pada sikap dia sanggup berenang dia satu penjuru ke penjuru yang lain. Macam in love sangat tu. Mak dia pun dia tak pernah buat, dia tak pernah berenang, dia tak pernah naik gunung, naik apa semua sekali. Kan? Tapi kita tengok Next lah. level. Next Kita level. tengok lah. Macam Romeo and Juliet. OMG. Dia suka ni. Kak Long beli lagi satu. Apa pun mau. Macam mana tadi? Ya, okey sana. Banyak tu. Ada? Oh, okey. Jadi tak jadi beli, okey? Tiga banyak-banyak. Ada banyak? You kata you lebih manis. Cakap betul tu lah. Saya baru zoom out. Sorry ya. Ini kejadian membeli roti. Baik, boleh tak kita ni berganti tak? I nak ambil roti tak?
Tapi kita tak start makan. Takut nanti tidak perlu ibadah. Apa yang turun ke sini? Alah dia apa? Jadi apa lagi? Jangan apa? Ni nak tak? Anil punya makanan tiga-tiga ni. Tak, tu Didi sebenarnya. Didi yang ambil, bukan saya. Jangan lagi. Ini sampai rasa dia. Oh, dia punya pasal. Nak apa lagi? Dah makan. Ini dah ada apa? Macam. Oh, dah dessert. Ini nak. Mana? Okey, jangan pilih. Di kampung tu. Saya dah pakai heels hari ni. Ya? Tiada. Hari ni tak pakai heels, so tak boleh. Hari ni nanti dulu. Sekejap nak nanti jam lagi. Kat sini lah, kat sini. Faham je lah. Kat dalam sini. Okey. Siap tunggu mami. Terima kasih. Bella kena pakai bodyguard. Tak, saya tak perlu pakai bodyguard. Ni ada. Orang cakap Bella kena pakai bodyguard. Ya, bodyguard tak ada. Ada. Bodyguard yang Bodyguard keluarkan duit. Yeay. Dapat roti. Okay, ni lah. bodyguard ni tengok. Ada orang tu bertanya. Okay. Tapi cakap semua tempat dah pergi. Kan? Tak adalah semua tempat. Ya, kenapa tanya apa? Semua tempat dah pergi. Tapi hati Bella je belum pergi. Gembira you baca. Antara semua soalan je nak baca itu juga. Biar dia blushing seseorang-seorang Bella keluar frame jap. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah asal. Okay, dah. Korang janganlah kacau dia. Nanti saya kena buang kerja. Kerja Ada saya bodyguard tadi. Saya PA dia. Katakan bahawa ini bukan kali pertama, tapi saya yakin bukan kali terakhir saya mendengar Bella Stila menenangkan dua lagu yang sangat luar biasa sekali. Tapi ini di dalam forum yang sangat private, di tengah-tengah Laut. jauh daripada bandar. Mizan. Selepas kita ada lebih 1 hari beraktivitas bersama, dan saya nak katakan saya betul-betul terpesona. Sajalah daripada saya. Satu lagu. Nyanyi saya hari ni.